Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perlawanan kedua, pertemuan antara Wira Muda Lion menentang Akademi Rahim Hassan. Perlawanan akan bermula bila-bila masa saja lagi. Okey, sepak mula dilakukan oleh ARH. Pemain ARH menolak ke depan. Perlawanan kedua kedua-dua perlawanan adalah perlawanan yang kedua untuk pasukan masing-masing, iaitu Wira Muda Lion merini perlawanan kedua, ARH pun perlawanan yang kedua. Zidane dapat mengeluarkan keadaan satu percubaan dari jauh. Gol pertama dari pasukan ARH. Nampaknya serangan yang nampak very simple, mudah. Pertahanan nampaknya lebih leka sebenarnya. Saya boleh katakan lebih leka. Perlawanan nampaknya pasukan Wira Muda Lion tidak dapat settle down lagi. Satu hantaran tergandas dapat kepada Ahmad Zidane. Ahmad Zidane dapat mengawal bola, membuat satu hantaran tapi sangkut kepada pemain ARH. Satu sepakan terus tolak kepada pemain tengah, satu lontaran lagi ke dalam. Nampaknya ARH menggunakan permainan hantaran jauh untuk melakukan serangan. Lagi sekali satu hantaran jauh dapat kepada penjaga gol Wira Muda Lion. Kedudukan sekarang ini adalah ARH 1, Wira Muda 0. Satu serangan, Arman cuba melakukan satu tekanan, cuba mendapatkan bola kembali, dikeluarkan oleh pemain ARH, lontaran ke dalam untuk pasukan Wira Muda Lion. Lontaran ke dalam diambil oleh siapa tu? Daniel cuba cari Arman, sangkut kepada pemain pertahanan ARH. Bola ke belakang, lontaran ke dalam untuk Wira Muda Lion. Zidane tolak kepada Hafi tolak kepada Aish. Cuba Daniel dapat kepada Zidane tolak kepada Daniel cuba melawasi pertahanan. Satu permainan fizikal nampaknya. Pemain ARH tolak ke depan, dapat kepada lontaran kembali dapat Hafi dapat memotong bola. Dapat kepada Ashraf clear, dapat kepada Zidane cuba mengawal permainan, dapat kepada Arman terus ke depan. Arman masuk ke dalam kotak penalti. Satu tackle baik, tindakan dari pemain ARH mengeluarkan bola untuk memberikan satu sepakan percuma untuk pasukan sepakan sudut untuk pasukan Wira Muda Lion. Diambil oleh Daniel. Satu tendangan terus. Tandukan. Satu rembatan daripada Ashraf menjaringkan gol penyamaan untuk pasukan Wira Muda Lion. Kedudukan sekarang 1-1. Permainan nampak lebih seimbang. Kedudukan 1-1. Wira Muda Lion, pemain ARH tolak ke belakang, menggunakan sayap nampaknya, dan hantaran ke depan dapat kepada pemain ARH penyerang, disekat lepas. Amat baik, satu hantaran ke tengah tapi ditanduk oleh Hafi. Aish cuba mengacau, satu tindakan nampak very simple saja permainan, dipotong. Lagi sekali ruang yang terbuka. Nasib baik, tendangan yang agak lemah. Sekiranya tindakan tepat tadi akan boleh menyebabkan gol. Arman dapat bola. Arman tolak kepada Daniel ke depan. Daniel cuba mencari rakan ke belakang, dapat kepada Zidane melihat rakan tidak buka ruang. Zidane tolak kepada Aish cuba mencari rakan. Aish cuba melepasi pertahanan. Satu hantaran yang baik kepada Arman. Satu rembatan yang agak lembut daripada Daniel, sayang.
Bola terus memasuki pasukan Wira Muda. Satu hantaran sangkut dapat kepada pemain Wira Muda Lion. Lepas Ashraf cari rakan, tolak kepada Arman. Arman dapat bola lagi sekali. Arman bersorangan saja, tinggal satu rembatan. Gol kedua, alhamdulillah. Gol kedua pasukan Wira Muda Lion dijaringkan oleh Daniel. Satu gerakan yang pantas dilakukan, permainan yang nampak bersahaja. Zidane, come on Zidane, come on Wira Muda Lion. Sepak mula dilakukan oleh ARH. Pemain tengah tolak kepada belakang. Pada 5 minit permainan yang pertama tadi, ARH menggunakan sistem permainan hantaran jauh. Agak berkesan tindakan permainan itu boleh mendapatkan satu gol. Sepakan percuma untuk pasukan Wira Muda, pasukan ARH. Wira Muda sekarang, pasukan ARH membuatkan satu sepakan percuma daripada belakang, antara ke depan. Hafi nampak bersahaja, dapat kepada Ashraf. Ashraf tolak kepada Hafi. Hafi cuba mencari rakam, buat satu hantaran ke tengah kotak, dapat kepada Zidane. Zidane cuba mengawal keadaan. Zidane menolak kepada Hafi kembali. Hafi cuba lepas Hafi. Hafi cuba mencari rakan di tengah, agak terlepas. Arman, satu tindakan ataupun clearance daripada pasukan pertahanan ARH, mengeluarkan bola dan lontaran ke dalam untuk pasukan Wira Muda Lion. Ais akan mengambil lontaran ke dalam. Come on Ais, yes, come on Ais. Come on Wira Muda Lion. Zidane mengawal bola. Zidane mencari rakan, tolak kepada Ais kembali. Ais cuba bawa ke depan, patah balik, tersangkut pada pertahanan. Ais cuba dapatkan bola balik. Pressing. Pressing daripada Arman cuba dapat bola, dijatuhkan, sama-sama jatuh. Jadi permainan diteruskan. Dapat kepada Zidane tidak, dapat kepada Daniel cuma cari ruang. Terlepas, dapat kepada Ashraf mangkuk keadaan, tolak simple tidak dapat kepada Hafi, dapat kepada pemain ARH. Satu lagi hantaran. Pemain penyerang dia bagus, ARH dapat membuat counter attack. Adakah Hafi dapat menghadang, dapat menutup ruang? Satu lagi hantaran untuk penyerang, dapat disekat oleh Zidane, dapat kepada Hafi. Hafi mengeluarkan bola daripada kawasan bahaya, dapat kepada Daniel cuba menangkap bola. Daniel lepas. Baik, Daniel menarik bola, buat satu U-turn, beri kepada Zidane. Zidane mengawal bola, Zidane mencari rakan, menolak ke depan. Terus kepada Daniel. Sayang, Daniel terjatuh sendiri. Sayang, kalau tidak jatuh tadi, ada satu peluang lagi yang dapat. Mungkin satu peluang lagi. Lontaran ke dalam untuk ARH. Lontaran Lion yang bertindak cemerlang pada minggu lepas pada perlawanan Penang Cup. Satu lagi clearance, tandukan daripada Hafi, dapat kepada Zidane tolak ke depan, lontaran jauh ke dalam. Satu hadangan daripada Ashraf menolak ke depan lagi. Nampaknya bola lebih kepada permainan hantaran jauh. Dapat kepada Ais cantik mengawal bola, dapat kepada Zidane bawa ke depan. Zidane cuba menolak, dapat kepada Daniel cuba lepas. Daniel mencari ruang, mencari rakan, dapat tolak kepada Ais dapat bola cantik, dapat kepada Arman sekarang mengawal bola untuk mendapatkan lontaran ke dalam, diambil oleh Ais. Tertutup payung, sorry. Arman tolak kepada Ais cuba membuat satu hantaran, ditolak keluar oleh pemain ARH. Sekarang menjadikan satu lontaran ke dalam untuk pasukan pasukan ARH yang akan membuat satu hantaran ke dalam. Kedudukan masih lagi Wira Muda Lion 2 dan ARH 1. Lontaran ke dalam untuk ARH diambil oleh pemain ini bernama Adib, saya kenal. Zidane mengeluarkan bola, cuba mencari Daniel dapat bola, agak bagus. Daniel buat satu turning, membuat satu passing ke tengah, dapat kepada Hafi menolak. Menolak kepada siapa? Satu hantaran yang menjangkakan Irfan dimasukkan. Irfan membuat satu larian ke depan, tapi Irfan agak tidak jelas dengan hantaran tu. Irfan membuat satu pressing.
Irfan, Irfan yang jatuh. Agak besar saiz ini, dapat kepada Irfan kembali. Irfan buat satu hantaran ke tengah, dapat kepada Zidane. Zidane buat satu rembatan, agak lemah rembatan Zidane. Bola mudah ditangkap oleh penjaga gol Arish Mustaqim. Tak ada, saya tahu sepatutnya tandukan itu lebih senang. Dapat kepada bahaya. Sangat-sangat bahaya. Allahu Akbar. Satu tindakan yang amat-amat bahaya. Itulah tugas kalau sekiranya sebagai pemain pertahanan, jangan melakukan kesilapan sebab pertahanan ni lebih mudah ataupun terdedah kepada kesilapan. Jadi perlulah fokus yang 100% daripada pemain pertahanan. Satu clearance daripada Ashraf. Tak ada pemain tengah. Irfan tidak kacau. Dapat kepada pemain Haris melakukan serangan. Cantik. Ais cuba mengawal, menutup ruang. Tidak, lepas lagi. Satu hantaran ke tengah, dapat kepada Ashraf. Ashraf buat satu clearance ke depan. Bola keluar. Lontaran ke dalam untuk pasukan ARH. Suara, Wira Lion. Suara. Fokus. Bahaya. Dikeliarkan oleh Zidane. Zidane dapat kepada Irfan. Irfan mengawal keadaan. Allah, sangkut pada Irfan. Dapat kepada Zidane. Zidane buat satu tolakan mudah terus kepada Hafi. Hafi dapat bola. Hafi dapat satu hantaran simple kepada Daniel. Daniel terjatuh sayangnya. Daniel terjatuh dan tidak nampak bola di bahagian belakang badannya. Kalau tidak, lebih pantas lagi. Ditanduk keluar oleh Zidane. Dapat kepada Hafi. Nampaknya dia tidak dapat mengacau bola tu tapi mendapat lontaran ke dalam kerana disepak keluar oleh pasukan ARH. Hafi hantar kepada Irfan tolak kepada Hafi buat satu hantaran tidak sampai. Zidane, Ais cuba mengacau bola tu. Satu lagi. Nampaknya satu lagi tindakan Zidane. Blok daripada Zidane. Termengah-mengah. Allahu Akbar. Lagi sekali kesilapan dari segi pertahanan. Kesilapan yang sepatutnya pemain lebih fokus lagi. Kalau kesalahan pertama, pemain-pemain akan cepat recover dengan kesalahan, mendapatkan sepakan sudut untuk pasukan ARS. Satu sepakan sudut mencari rakan. Nampaknya dia orang mengawal bola. Nampaknya sekarang ni pasukan Haris. Satu hadangan. Zidane terus tolak keluar. Dapat kepada Hafi satu tendangan agak lambung. Satu lagi Umay. Dapat lepas sekali lagi. Alhamdulillah Ais dapat satu blok. Dikeliarkan. Agak kelam kabut pasukan Wira Muda Lion. Dapat sekarang ada Hafi membuat satu hantaran. Cuba Hafi juga sekarang ni tinggal dua orang saja dengan Daniel. Bawa Hafi masuk ke dalam. Cuba mencari Daniel. Membuat lagi satu turning. Tolak kepada Irfan. Irfan dapat baca. Dapat kepada Ais kembali. Ais mungkin dapat mencari ruang. Ais cantik. Satu gelecekan sizing agak besar pemain ARH. Tiada orang yang menyambut di kawasan tengah. Sayang. ARH sekarang mengawal permainan. ARH cuba mencari ruang. Dapat kepada Zidane. Zidane dapat menyekat bola hantaran daripada pemain ARH. Tiada siapa yang di situ. Tiada siapa lagi di situ. Hafi dapat pertandukan yang Ais cuba mengacau bola. Mungkin lontaran untuk Wira Muda. Tidak, referee mengatakan lontaran ke dalam untuk pasukan ARH. Lontaran ke dalam untuk ARH. Satu tandukan clear daripada Zidane. Zidane dapat kepada Irfan. Irfan cuba menolak. Mencari siapa tu? Mencari Muammar. Muammar terjatuh. Satu tindakan tackle daripada belakang memberikan peluang kepada pasukan ARH mendapatkan satu tendangan percuma. Fokus. Terpaksalah pengulas pun terpaksa menjaga sokongan sebab perlawanan agak sengit, agak seimbang dari segi permainan. Satu sepakan percuma. Kuat.
ditepis oleh penjaga gol. Saya tidak pasti adakah Ayub nak menepis atau nak menangkap, tapi yang pasti adalah bola itu keluar daripada gawang gol. Keadaan seketika selamat untuk pasukan Wira Muda Lion. Kedudukan sekarang ni Wira Muda Lion 2, pasukan ARH 1. Perlawanan menuju minit-minit perlawanan, minit-minit terakhir perlawanan. Jadi agak tegang. Referee anda pun sudah lihat, referee pun melihat jam. Cadangan sudut ke tengah dapat ditanduk oleh Irfan untuk keluarkan. Tadi pressing sambungan daripada Irfan. Irfan menolak, nampak tiada yang pressing untuk cuba menutup ruang, menghantar dapat kepada. Akhirnya alhamdulillah kemenangan untuk pasukan Wira Muda Lion dengan kedudukan permainan agak sengit, dan saya pun sendiri agak mengah untuk memberikan ulasan. Agak menarik perlawanan ini dan kemenangan kepada pasukan Wira Muda Lion dengan kedudukan 2-1. Alhamdulillah, diucapkan terima kasih sebab ini adalah antara perlawanan yang agak menarik sepanjang saya mengulas perlawanan, kerana ARS dapat menjaringkan gol yang pertama dahulu, dan alhamdulillah Wira Muda Lion dapat menjaringkan 2 gol kembali. Kemenangan kedua untuk pasukan Wira Muda Lion. Untuk perlawanan seterusnya ada 4 lagi perlawanan yang seterusnya, jadi anda akan jumpa lagi pada perlawanan yang ketiga selepas ini. Terima kasih atas sokongan anda yang datang hadir dalam live saya, dan saya mohon kepada semua yang hadir tolong jangan bagi gift dekat akaun ni ya. Sebab saya tidak boleh menerima, sebab nanti kan ada jadi masalah sedikit. Jadi saya mohon terima kasih sokongan anda hadir dalam live saya pun sudah membadai. Terima kasih banyak. Jumpa lagi pada perlawanan ketiga insya-Allah sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.